Rasanya belum terlambat lagi. Aku nak cakap atau ucapkan selamat tahun baru. Masuk tahun baru mesti ada azam. Macam aku rasa maintain dengan azam tahun lepas. Masih belum dapat lagi sepenuhnya. Terus terang aku cakap, tahun 2026 aku niat ataupun nekat nak solat awal waktu. Kita try nak penuh, tapi kita try awal waktu juga. Korang punya azam apa? Sejak daripada awal aku buat culture botak itu, ramai yang dah petik nama Bruno Fernandes. Yang minta tu pula, aku rasa majoriti fans MU. Takkan fans tim lain pula. Tapi tak mustahil. Ada juga fans tim lain yang minat nak tahu pasal hidup dia ni. Alang-alang MU baru je seri dengan Wolves. Dengan bottom 3 pun susah nak menang. Tim yang dah berapa lama tak collect point. Kebetulan pula, dia pun tak main. Kita dengarlah sikit pasal hidup dia. Sebelum tu, dah masuk tahun baru. Yang mana belum subscribe? Subscribe lah. Bagilah aku semangat sikit nak buat kerja. Nak buat video baru. Nak tambah amount video. Adjust lah sikit. Kau adjust, aku adjust. Borak pasal Bruno ni, sebutan ni sebenarnya macam mana? Bruno Fernandes ke? Bruno Fernandes ke? Terpulang pada korang nak ikut sebutan mana? Sama je kalau contoh Florian Wirtz. Mamat Jerman tu, masa main kat Leverkusen, banyak orang sebut Florian Wirtz. Tapi bila pergi ke Liverpool ataupun pindah ke England, ramai juga yang sebut Florian Wirtz. Dia dah lebih kepada W tu, dia nak pergi kepada V. Depends pada sebutan korang. Jangan kau sebut nama pelik-pelik dah. Contoh macam Lollipop lah, Munyet lah. Benda tu mengepek lah. Dah 2026 kot. Jadilah peminat bola sepak yang ada akal sikit. Nama sebenar dia ni Bruno Miguel Borges Fernandes. Dia ni lahir 8 September 1994 dekat Maia, satu kawasan metropolitan dalam bandar Porto kat Portugal. Sebagai seorang budak yang gilakan bola sepak, pelajaran Bruno kat sekolah memang biasa je. Tambah pula dia memang budak yang suka spend time dia dengan video game. Jadi waktu tu masa dia penuh dengan game dan juga bola sepak. Bruno ni membesar banyak ikut cara dan juga jejak langkah abang dia, Ricardo. Daripada street football sampai ke bola sepak, memang Ricardo main peranan besar dalam hidup dia. Cuma bezanya, walaupun Ricardo ni serius dalam bola sepak lebih awal, tapi Bruno yang jauh ke depan as a pro player. Abang dia sendiri pernah cakap yang sejak kecil, Bruno suka main bola dengan kelompok umur yang lagi dewasa daripada dia. Walaupun main dengan orang besar, Bruno tak takut untuk buat any tackle ataupun try apa-apa jenis trik ke atas padang. Kalau sentuh buat parents, tak ada cerita yang detail sangat pun melibatkan mak bapak Bruno ni. Cuma ada report cakap, bapak dia, Jose Fernandes, dulu migrate pergi Switzerland. Benda tu jadi lepas Portugal ada financial crisis tahun 2008. Patutnya waktu tu, satu family dia kena ikut bapak dia pergi Switzerland. Termasuklah Bruno yang baru umur 14 tahun. Tapi member tolak. Sebab waktu tu, kualiti bola sepak kat Switzerland pun tak alright macam sekarang. So member memang die-die tak nak pergi. Sampai pernah ugut lah nak layi rumah kalau semua family dia kena ikut juga bapak dia. Long story short, bila Bruno dah steady sikit, dia dapat bawa balik bapak dia pergi Portugal. Duduklah balik satu family kat situ. Karier bola sepak Bruno ni betul-betul start bila dia join Boavista punya youth club. Sepanjang tempoh kat situ, dia memang fokus dengan performance atas padang. And usaha tu mula nampak hasil bila scout tim dari Itali, Novara, nampak bakat dia waktu match under 17. Time tu pertengahan 2012. Umur 17 tahun, Bruno pindah ke Novara lepas Boavista agree nak lepaskan dia €40,000. Pindah ke Itali, dia just perlukan beberapa minggu je untuk buktikan apa yang dia ada. Tak sampai sebulan, dia dah tinggalkan youth team and join first team. Tapi, ada masalah lain pula. Masa awal-awal kat Itali tu, Bruno ada masalah dengan lifestyle kat situ. Senang cakap, komunikasi dengan orang lain. Yelah, bahasa pun lain, bukan sama macam kat Portugal. Pernah sampai satu tahap, member ni give up, nak balik kampung. Tapi nasib baik, circle dia main peranan. Termasuk dia juga girlfriend. Ni cerita girlfriend. Kisah cinta Bruno Fernandes dan juga Ana Pinho ni sebenarnya start dari umur dia belasan tahun lagi. Waktu Bruno pindah ke Novara, Ana ni still sekolah kat Portugal. Tapi beberapa bulan lepas tu, Bruno ajak dia tinggal sekali kat Itali. And start daripada tu, Bruno mula settle down dengan kehidupan dekat Itali. Diorang ni kahwin masa 23 September 2015. And sampai hari ni, dah pun ada anak 2 orang. Seorang nama Matilde dan seorang lagi nama Goncalo. Anak kedua ni special sikit sebab Ana lahirkan just 4 jam lepas Bruno main untuk national team Portugal. Masa tu game UEFA Nations League lawan Croatia. And Portugal menang 4-1. Sebenarnya cerita pasal kelahiran anak nombor 2 dia ni, Bruno memang dah plan elok-elok dah. Pergi game, settle, balik, sambut baby dengan bini dia. Tapi nak jadi cerita, lepas game tu, boleh pula ada proses doping test. So nak tak nak, dia kena go through test tu and benda delay sampai 4 jam. Tu yang jadi cerita macam tu. Musim panas 2013, Inter Milan dan juga Juventus cuba nak dapatkan khidmat Bruno. Tapi atas sebab co-ownership deal ataupun perjanjian pemilikan bersama, Udinese jadi next club untuk dia. Bruno stay dengan Udinese 3 tahun. Tapi dalam musim yang terakhir, dia dipinjamkan ke Sampdoria. Antara nama besar yang sama-sama ada dalam skuad Sampdoria waktu tu, penjaring terbanyak Serie A musim 2018-2019, Fabio Quagliarella. And then ada juga pemain terbaik Republic Czech tahun 2021 dan juga 2022, Patrick Schick.
Dalam masa sama juga, ada Milan Skriniar, bekas pertahanan Inter Milan yang pernah jadi pemain terbaik Slovakia selama 4 tahun berturut-turut. 27 Jun 2017, lepas dah settle UEFA European Under-21 Championship, Bruno pun balik semula ke Portugal. Lepas Sporting CP ataupun Sporting Lisbon yang kita pernah dengar sebelum ni, agree nak bayar 8.5 juta euro, bawa dia ke situ. Kontrak 5 tahun. Dengan Sporting, Bruno betul-betul jadi antara pemain yang paling penting untuk kelab yang base kat Lisbon tu. Walaupun tak pernah menang Liga Primeira Portugal sepanjang tempoh kat situ, tapi as individual, Bruno memang sukses. Selain menang Taça da Liga dan juga Primeira Liga Best Player of the Year untuk 2 season berturut-turut, dia sempat pegang status midfielder yang jaringkan gol terbanyak di Eropah masa musim 2018-19. Cuma masa kat Sporting, Bruno dan juga teammate lain, termasuk coach tim tu sendiri, pernah kena serang dengan 50 orang penyokong kat training ground. Sebab waktu musim pertama dia dekat situ, Sporting habiskan Liga dekat tempat ketiga dan terlepas tiket kelaikan Champions League. Benda tu hampir buat Bruno tinggalkan tim. Tapi lepas presiden waktu tu, Bruno de Carvalho keluar tinggalkan Sporting, dia decide untuk stay. Kalau korang pernah tengok The Players Tribune, mesti korang ada perasan interview yang melibatkan Bruno yang cerita tempoh dia pergi Manchester United dulu. Kau bayangkan dalam keadaan tu, pukul 10 malam, duduk tengah nak tidurkan anak, tiba-tiba kau punya agent call. Nak jadi cerita, Bruno dah pesan kat agent dia Miguel ni, kalau nak call ataupun contact dia, make sure benda tu dah confirm. Sebelum tu pun, dah pernah cerita pasal dia nak pergi Spurs juga. Tapi benda tu atas pagar je. Bila Miguel call pukul 10 malam, bagi tahu dia yang Manchester United confirm nak dia, member menangis, Mat. Kau bayangkan, idola kau, Cristiano Ronaldo, pun main kat situ. Jadi superstar kat situ. Lepas tu tiba-tiba, kelab tu nak ambil kau pula. Member punya reaction, dia terus menangis. Sampai bini dia datang masuk bilik tu pun, dia tak boleh nak cakap apa-apa. Punyalah happy. Tapi benda tu memang betul-betul dia terkejut. Sebab sebelum tu macam aku cakap tadi, Spurs yang betul-betul tanya dia. Tahu-tahu yang sampai bid Manchester United. 29 Januari 2020, Manchester United sign Bruno Fernandes dengan transfer fee 67.6 juta pound dan juga kontrak 5 tahun setengah. Dengan MU, dipakai jersey nombor 18 selama setahun setengah sebelum pindah ke nombor 8 sejak Juan Mata tinggalkan tim. By the way, nombor 8 yang dipakai tu pun ada simbolik dia juga. Selain daripada hari jadi dia sendiri, nombor 8 tu tribute untuk bapak dia. Nampak? Bapak dia tinggalkan dia, dulu kecil-kecil mungkin dia tak faham. Tapi bila dia dah besar, dia betul-betul appreciate bapak dia. Sampai sekarang, itulah nombor yang dia pakai. Tak kira national team ke, club level ke, sama je. Selain daripada dah pakai captain armband, Bruno memang dah jadi pemain paling penting dalam skuad. Sejak day one dia sampai ke Old Trafford. Walaupun tak pernah menang Premier League, 2 kali kalah dalam final Europa League, so far dia cuma dapat rasa FA Cup dan juga EFL Cup sekali. Tapi untuk individu, achievement Bruno memang tak boleh ditolak. Selain daripada Centurion ataupun lebih 100 gol yang dah dia score as a midfielder, benda tu memang satu pencapaian terbesar. Untuk assist pula, duduk kat tempat keempat terbanyak, belakang nama besar macam Wayne Rooney, Ryan Giggs dan juga David Beckham, memang betul-betul letakkan nama dia dalam kelas tersendiri kalau nak dibandingkan dengan situasi Man United yang dah bertahun struggle. Tapi kalau kau tanya aku, sebagai seorang fans Man United, achievement paling besar ataupun benda paling besar dia dah buat sepanjang dia duduk Man United, bila dia tolak offer pergi Al-Hilal lah itu. Kalau dia nak pindah, dia boleh je tinggalkan tim. Dia dah bagi semua benda, dia dah cuba buat apa yang dia boleh. Club direction je yang sebelum dia bertukar-tukar. Sebab tu dia sendiri pun pening. Tapi dia decide untuk stay, fight untuk dapatkan benda yang tak pernah dia rasa kat club. Memang ada yang cakap, Bruno ni banyak komplain, banyak mulut, compare tu apa yang dia sumbang dengan tim. Tapi kalau dah lebih 600 game, tak sampai 10 kali dia miss game sebab maknanya dia betul-betul jaga condition diri dia untuk tim. Lagi satu, kalau lepas ni dia tinggalkan MU pun, dia ni berhak. Dah kalau attitude pemain lain tak sama macam apa yang dia buat, tak ada sebab untuk dia stay kat situ. By the way, ada yang cakap bila MU main tak ada Bruno, dia main lagi elok. Senang cakap, lagi main as a team. Aku rasa pendapat ni lagi senang bila jumpa, bila menang dengan Newcastle 1-0 itu. Tapi bila jumpa aku, seri satu sama, Bruno tak ada. Kita nak kira macam mana Semua ada pendapat masing-masing, ikut minat masing-masing. Apa pun, lagi sekali aku nak cakap, Happy New Year. Semoga tahun baru ni bagi benda yang baik-baik je dalam hidup kita. Semoga kita ni banyak bagi manfaat pada orang lain. Kalau kita tak boleh nak menyenangkan orang, kita jangan menyusahkan orang. Simple kan?